3 sound card bentuk lain-lain. Yang ni bentuk mikrofon karaoke, ada juga boleh kita tayang sekarang ni. Dia punya sound control, dia punya sound card ada terbina di dalam ni, dan korang sambung je pakai phone korang. Senang je nak guna. Okey, yang ni konsep dia sama juga, bentuk mikrofon tapi lebih kepada podcast. Okey. Ada kontrol gema dan ada kontrol volume. Kurang sikit kontrol dari segi karaoke dan sebagainya. Yang ni lebih kepada mengajar, nak buat presentation ke apa, tak nampak pelik sangat. Tapi sebelum tu, pro tip, jangan lupa off Bluetooth. Kadang-kadang tersambung kat device lain kan, benda yang USB ni tak masuk. Lagi satu, tengok kat status bar tu, dia keluar gambar headphone. Okay, make sure bila korang connect device korang, dia keluar gambar headphone, maknanya device korang connected. Okay, last sekali pakai sound card besar dengan mikrofon dynamic ni, sound card C500 macam ni. Okay, jadi korang rasa yang mana satu korang akan guna, dan yang mana satu korang rasa best?